Assalamualaikum murid-murid. Bertemu lagi kita dalam sesi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu tingkatan 3. Saya, Cikgu Siti Khadijah binti Muhammad Ali, akan meneruskan pembelajaran dengan set induksi. Baiklah murid-murid, kita akan teruskan pembelajaran dengan tontonan video. Marilah sama-sama kita saksikan. Okey, ini merupakan video cara pembuatan tapai ubi. Mula-mula, kita perlu kopek dan basuh ubi tersebut. Selesai dikopek, kita masukkan ubi tersebut ke dalam periuk dan didihkan selama beberapa minit. Kemudian, toskan ubi tersebut. Seterusnya, selepas ditoskan, kita akan masukkan ubi tersebut ke dalam bekas kosong dan dimasukkan ragi. Baiklah murid-murid, fungsi ragi ialah sebagai ejen penapai dan melembutkan struktur bahan. Selepas itu, kita perlu menutup bekas tersebut dan dibiarkan selama beberapa hari sehingga masak. Baiklah murid-murid, cikgu ada 3 soalan yang cikgu ingin tanya kepada murid-murid. Soalan pertama, siapa pernah makan tapai ubi? Ramainya bermakna sebahagian dari pelajar cikgu pernah makan tapai ubi. Soalan kedua, bagaimana rasanya? Manis, masam, lemak? Betul murid-murid, rasanya manis dan lemak. Soalan ketiga, bagaimana tapai ini boleh menjadi lembut dan manis? Betul, tapai ini boleh menjadi lembut dan manis melalui satu proses penapaian yang melibatkan penggunaan ragi bagi mengubah struktur dan rasa tapai tersebut. Baiklah murid-murid, cikgu ingin menerangkan sedikit asal-usul tapai ubi. Tapai ubi merupakan sejenis makanan tradisional yang sangat popular dalam kalangan masyarakat Melayu di Malaysia, Indonesia, Brunei dan Thailand. Kaedah pembuatan tapai telah diturunkan secara lisan dari generasi ke generasi. Ia melibatkan penyediaan ubi yang telah direbus, disejukkan, kemudian ditaburkan ragi dan diperam selama beberapa hari. Kepentingan budaya. Tapai ubi mencerminkan kreativiti masyarakat dahulu memelihara makanan supaya tahan lama. Ia juga menjadi simbol identiti budaya tempatan dan semakin dikomersialkan dalam bentuk bungkusan moden. Baiklah murid-murid, berdasarkan video dan keterangan guru sebentar tadi, agaknya apakah tajuk pembelajaran kita pada hari ini? Betul murid-murid, tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah cerpen legasi tapai ubi.
Itu sahaja daripada cikgu. Kita akan bertemu lagi dalam pembelajaran sesi seterusnya. Sekian, terima kasih.